Baca bismillah, jalan terus. Kita bismillah sama-sama ya. Kan? Okey. Dan untuk evolusi penyiaran radio, tak ada yang lama, tak ada yang baru. Betul. Macam klise bunyi dia, tapi itulah hakikatnya. Itu hakikat. Tak boleh lari. Untuk gimmick kali ini, kita nak bersama dengan penyampai veteran, legenda. Dan juga kita nak gabungkan dengan DJ Dio tadi, DJ AI yang kita tampilkan dalam bentuk fizikal. Ui, bab AI datang ni saya risau. Takut dia muncul tu dalam bentuk bergerak robot. Tidak. Ini jalan normal, makan normal, ketawa normal, semua ni normal. Itulah evolusi yang kita maksudkan. Yes. Okey. Jadi tak nak buang masa, kita nak jemput dua legasi yang terus mewarnai dunia penyiaran radio. Baik, jom kita bersama dengan penyampai veteran kita, Haji Zazmi Zain. Dan juga DJ AI kita, DJ Dio. Manakah Dio? Di mana Dio? Radio music. Radio music. Station music Anda. Wah. Hanya di radio ku mendengar suaramu. Hanya di radio. Itu dia. Jadi Q dan juga dia pada para dengar, para penonton boleh mengikuti Radio Muzik di www.radiomuzik.rtm.gov.my dan anda boleh mendengar pada bila-bila masa. Tetapi kalau nak mendengar yang lebih audionya, boleh sambungkan di sistem hi-fi anda. Jadi anda akan mendengar seperti di dalam studio yang besar. Tak gitu Ji hari ini. Ya, saya. Ya. Betul sangat. Yang saya pegang ni, dulu inilah dunia kami, penyiar-penyiar lama. Saya bagi pihak penyiar-penyiar lama di RTM mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia dan terima kasih kerana masih ingatkan kami. Dan DJ ZZ, kita ada hari ini DJ HI. HI. Letak sikit tengahnya HBI. HI. Wow. Lama DJ. dan baru. Lama dan baru. Tengah-tengah ni macam mana? Tengah-tengah ni Kita sama-sama baru. sama rata, sama rasa. Maknanya dua-dua kita perlulah kan? Betul. Yang lama dan yang baru. Jangan ditinggalkan. Okey. Perlu dikendong. Macam saya mengendong radio ini. Ini berat sama digendong? Ringan sama didengar. Okey. Tapi DJ HBI, kalau tiada yang dulu, tiadalah yang pada hari ini. Kalau dahulu kita menggunakan radio, tetapi pada hari ini para penonton sekalian, kita mendengar menggunakan RTM Click. Kita hanya membawa gadget yang kita ada dan kita boleh mendengar dari mana saja anda berada. Kita mempunyai 34 stesen, 2 dalam talian iaitu radio bisnes dan juga radio muzik, serta 6 stesen TV RTM. Anda boleh mengikuti berita, media digital dan juga pelbagai kandungan yang ada di dalam RTM Click ini. Jadi boleh muat turun pada bila-bila masa di mana saja anda berada. Tapi orang tak tahu. Itu percuma. Kalau tempat lain kena bayar. Percuma tu bila-bila. Download dah sekarang. Kena bayar ya. Kena bayar tak Mentang-mentang tu. Perak bayar dia mah ya. ZZ, kalau dulu kita, bagaimana kita nak mencari frekuensi siaran tu? Kalau contohnya kita ada radio klasik, kalau kita ada Perak FM, kalau dahulu kita ada Kelantan FM, bagaimana tu ZZ? Kita putarlah kat sini. Baru dapat radio klasik menggamit kenangan. Perak FM untuk kamu aja. Lagi apa? RTM Melaka mempesonakan. Lagi apa? Lagi kita ada pelbagai. Kita ada Sabah FM, kita ada Sarawak Negeri FM. Betul. Dari utara hingga selatan, dari timur hingga barat, kita menyeberang dan kita merentas ke 7 benua ZZ. Yang pasti hari ini satu suara, satu jiwa. Ya, itu dia DJ Dio, DJ AI kita, DJ ZZ, penyampai lama kita dan DJ baru. Baru masuk. Yang baru je lepas audition kita buat dekat bawah, DJ Hash. Jangan lupa, di mana beraya berada, sila dengar saya juga. Okey. Dengar cerita lepas ni popular lawak dekat Tepen. Gitulah naknya. Alah, bukan selalu boleh bahan bos. Hari atas petang, kali ni je. Sekejap lagi dah turun dah bos balik. Tapi bos, lepas ni masuk konti HBI confirm. HBI. Kita lock yang tu lah. Okey, Tapi jom lepas ni kena bayar lah sikit. Alamak, dah belum apa-apa dah minta payment. Tapi tak apa, kita suruh buat sendiri, sign lah. Okey, jom kita bagi ucapan sikit lah untuk Hari Radio kepada semua warga Tepen dan juga yang sedang menonton di Selamat Pagi Malaysia. Jadi kami 34 session, 2 dalam talian Radio RTM dan Radio Television Malaysia mengucapkan
Selamat menyambut Hari Radio Sedunia 2026. Radio Satu dan suara. kecerdasan buatan. Satu suara, Satu jiwa. Ya, Yes, itu dia penampilan khas untuk menunjukkan evolusi Betul. radio lama kepada radio dalam talian. Sekarang ni menggunakan aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Tetapi dia, di manakah kekuatan radio itu sendiri dia? Ha. Sebab kekuatan radio itu menerusi audionya, bunyinya. Dan di manakah kekuatan audio ataupun bunyinya? Kepada penyampainya, DJ-nya. Di mana kekuatan penyampainya? Kepada penerbitnya. Jadi kita bertugas dalam satu pasukan untuk menyampaikan, menciptakan, menerbitkan kandungan untuk semua para pendengar radio RTM. Dengar tu DJ baru, bos pesan tu. Satu kelebihan sekarang. Dengar tu DJ baru. Zaman kami dulu hanya didengar, tetapi kini boleh ditonton. Wow. Itulah evolusi yang berlaku. Kita ada juga dekat media sosial. Ya. Sekarang di live TikTok pun kita ada. Di semua platform macam-macam lah kita Betul. sediakan kan. Justru jangan dipersiakan. Ya. Betul. Jangan dipandang remeh. Ya. Teruskan berkarya, teruskan berkreatif demi negara kita. Satu suara, satu jiwa. InsyaAllah. Baik, jadi terima kasih kita ucapkan kepada 3 DJ Ya. yang kita gabungkan dari penyampai lama kepadalah penyampai AI kita DJ Dio dan juga DJ baru DJ HBI. Dan Ya. untuk kita teruskan khidmat perasmian kita, takkanlah tak tekan apa yang ada kat ini depan penting. tu. Ini wajib. Ini wajib ni. Konvensional juga. Tapi kita tak nak tekan macam tu je. Kita nak ajak semua di dataran warisan Tepe ni dan juga yang sedang menonton di rumah, kiralah sama-sama. Boleh? Boleh Kita nak ajak semua bersemangat hari ni orang Tepe. Orang Tepe dan juga yang sedang menonton, kita kira sama-sama dalam kiraan 3, 2, 1. Tanya. Tanya. Kita boleh bicara. Saya ini orang Sabah. Sabah FM, bagus tak? Kami dari Sarawak FM, sehati sejiwa. Ambo Kelate, Kelate FM, penuhi kita rasa anda. Teman dari Perak FM, untuk Goma aja. ...34 stesen, satu suara. Selamat Hari Radio Sedunia 2026. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.